Okey, bantuan kewangan kerajaan untuk tahun 2026 dah nak tiba. Dalam perkongsian kali ini, kita akan rungkai semua yang anda perlu tahu pasal program STR dan SARA. Jom kita pastikan anda tak terlepas pandang apa-apa. Okey, ini agenda kita. Mula-mula, kita tengok apa tu STR dan SARA. Lepas tu, soalan paling popular, anda layak ke tak dan berapa banyak boleh dapat? Seterusnya, kita sentuh pasal cara nak mohon atau kemaskini, macam mana nak guna bantuan SARA tu, dan akhir sekali, kita lihat beberapa kes khas dan tarik-tarik penting. Jom kita mula. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang pertama. Apa sebenarnya STR and SARA ni? Kita akan tengok apa tujuan program bantuan tunai dan barangan keperluan untuk tahun 2026 ni. Senang cerita macam ni lah. STR atau sumbangan tunai rahmah ni, ia adalah duit tunai. Duit ni akan terus masuk ke akaun bank anda dan anda bebas nak guna untuk apa-apa pun. SARA pula, sumbangan asas rahmah, ni lain sikit. Ia bantuan tambahan yang dimasukkan terus dalam MyCard anda, tapi khusus untuk beli barang-barang keperluan asas je dekat kedai-kedai yang terpilih. Okey, kita dah faham apa itu STR dan SARA. Sekarang, jom kita masuk bab yang paling penting. Adakah anda layak? Jom kita tengok syarat-syarat untuk setiap kategori. Baiklah, kerajaan dah bahagikan kelayakan ni kepada 3 kumpulan utama. Senang nak faham. Yang pertama, isi rumah. Ini untuk yang dah kahwin atau ibu bapa tunggal yang ada anak. Kedua, warga emas. Umur 60 tahun ke atas dan tak ada pasangan. Dan yang ketiga, golongan bujang. Untuk individu berumur 21 hingga 59 tahun. Jom kita tengok satu-satu. Okey, kita mula dengan isi rumah. Kategori ni memang fokusnya untuk keluarga. Jadi, kalau anda dah berkahwin atau anda seorang ibu atau bapa tunggal, balu atau duda yang ada anak, anda dah penuhi satu syarat. Syarat kedua yang paling penting, pendapatan kasar bulanan seisi rumah mestilah RM5,000 ke bawah. Seterusnya, untuk warga emas, syaratnya mudah je. Pertama, umur anda mestilah 60 tahun ke atas. Kedua, anda tak ada pasangan, tak kiralah bujang ke, balu ke, duda. Dan yang ketiga, sama macam isi rumah, pendapatan kasar bulanan anda mestilah RM5,000 atau kurang. Kalau penuhi semua ni, anda mungkin layak. Dan akhir sekali, untuk golongan bujang. Yang ni syaratnya agak ketat sikit. Pertama sekali, had pendapatan bulanan kasar anda jauh lebih rendah, iaitu RM2,500 ke bawah. Selain tu, umur anda mestilah antara 21 hingga 59 tahun. Dan ada satu lagi syarat penting, anda bukan pelajar sepenuh masa di mana-mana universiti atau college. Ini memang untuk bantu orang dewasa yang dah bekerja tapi pendapatan tak seberapa. Okey, anda dah tahu kategori anda, dah semak kelayakan. Soalan seterusnya mestilah berapa banyak duit yang boleh dapat kan? Jom kita tengok pecahan jumlah bantuan untuk tahun 2026. Jumlah paling maksimum yang anda boleh dapat ialah RM3,400 setahun. Wow! Tapi jumlah ni khas untuk kategori isi rumah yang pendapatan paling rendah dan ada 5 orang anak atau lebih. Ingat ya, ini jumlah gabungan. Dah termasuk bantuan STR dan juga SARA. Jadual ni tunjuk semuanya dengan jelas. Anda boleh nampak macam mana jumlah bantuan tu berbeza-beza. Semuanya bergantung pada 3 benda. Pendapatan anda, bilangan anak dan kategori anda. Sama ada isi rumah, warga emas atau bujang. Contohnya, kalau kita tengok kategori bujang dengan pendapatan bawah RM2,500, mereka akan dapat RM600. Semuanya melalui SARA. Jadi, jadual ni memang rujukan terbaik untuk semak amaun anda. Okey, ada satu lagi perkara sangat penting yang perlu anda tahu. Bantuan SARA ni jumlahnya lebih tinggi untuk mereka yang dah berdaftar dalam pangkalan data e-Kasih bawah kategori miskin atau miskin tegar. Ini adalah langkah tambahan kerajaan untuk betul-betul bantu golongan yang paling memerlukan. Baiklah, kita dah cover bab kelayakan dan jumlah bantuan. Sekarang, jom kita masuk ke bahagian praktikal. Macam mana cara nak memohon ataupun kalau dah pernah dapat, macam mana nak kemaskini maklumat? Okey, yang ni penting. Tolong catat tarikh ni. Permohonan baru dan proses kemaskini akan dibuka bermula 13 Oktober 2025. Dan yang paling best, ia dibuka sepanjang tahun 2026. Jadi tak perlu kelam kabut. Anda ada banyak masa untuk selesaikan semuanya. Nak mohon? Ada 2 pilihan mudah untuk anda. Yang pertama dan yang paling senang, buat secara online.
Pergi je ke portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Pilihan kedua, kalau anda lebih suka cara manual, anda boleh je ambil borang, isi dan hantar terus ke mana-mana cawangan LHDN yang berdekatan. Jadi siapa yang kena bertindak ni? Dengar baik-baik. Pertama, tentulah pemohon baru yang tak pernah ada rekod STR. Kedua, kalau anda dah lama tak kemaskini maklumat, maksudnya dalam 3 tahun kebelakangan ni, anda wajib kemaskini. Dan yang ketiga, kalau anda penerima tahun 2025 tapi ada maklumat yang dah berubah, contohnya dah kahwin ke, dapat anak baru ke, alamat dah lain, tolonglah kemaskini. Ini penting supaya anda dapat jumlah bantuan yang betul. Okey, bayangkan permohonan anda dah lulus dan anda dapat bantuan SARA. Tahniah. Sekarang, macam mana nak guna duit yang dah dimasukkan dalam MyCard tu? Jangan risau, caranya sangat mudah. Caranya macam ni. Bila anda dah siap beli barang dekat kedai runcit berdaftar, pergi ke kaunter bayaran. Mula-mula, tunjukkan MyCard anda pada juruwang. Mereka akan sahkan. Lepas tu, macam biasa, mereka akan imbas semua barang anda. Bila nak bayar, cakap je nak guna SARA dan pembayaran akan dibuat guna MyCard anda tu. Dah siap. Akhir sekali, jangan lupa simpan resit tu ya, untuk rekod sendiri. Tapi kena ingat, duit SARA ni tak boleh guna untuk beli semua benda. Ia khas untuk barang-barang keperluan asas. Apa contohnya? Macam beras, roti, telur, minyak masak. Ada juga mi segera, biskut, susu, teh, kopi. Selain makanan, barang penjagaan diri, ubat-ubatan tertentu dan juga keperluan sekolah anak-anak dan barang pencuci rumah pun boleh. Memang tujuannya untuk ringankan belanja dapur anda. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Jom kita sentuh beberapa butiran penting yang mungkin ramai terlepas pandang, iaitu Skim Khairat Kematian atau SKK dan senarai dokumen yang anda wajib sediakan untuk memohon. Okey, apa itu SKK? Nama penuhnya Skim Khairat Kematian. Ini adalah bayaran sekali sahaja sebanyak RM1,000 yang akan diberikan kepada waris yang didaftarkan. Syaratnya, jika penerima STR yang layak atau pasangan mereka meninggal dunia dalam tahun 2026. Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik untuk bantu ringankan beban keluarga di saat-saat yang sukar. Macam mana nak tuntut SKK ni? Mudah sahaja. Waris yang namanya dah didaftarkan dalam borang permohonan STR tu perlu pergi ke mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional atau BSN. Pastikan anda bawa sijil kematian, kad pengenalan anda sebagai waris dan apa-apa bukti perhubungan. Dan ingat, tuntutan ni mesti dibuat dalam tahun 2026 juga. Dan akhir sekali, sebelum anda mula isi borang permohonan, pastikan semua dokumen sokongan ni dah siap sedia. Anda perlukan salinan dokumen-dokumen macam sijil nikah atau sijil cerai atau sijil kematian pasangan. Lepas tu, salinan MyCard pasangan anda dan juga salinan MyKit atau MyCard serta sijil lahir untuk setiap anak. Kalau ada anak angkat, kena ada sijil pengangkatan dari JPN. Sediakan siap-siap, senang kerja nanti. Baiklah, kita dah kupas habis-habisan tentang STR dan SRA 20206 ni. Dari A sampai Z. Kita dah tahu apa bendanya, siapa yang layak dan macam mana nak mohon. Jadi, persoalan terakhir sekarang untuk anda, adakah dokumen-dokumen anda semua dah sedia untuk permohonan 20206 nanti? Jangan tunggu saat akhir ya.